Anda perasan tak benda ni? Kalau kita letak tiga benda ni bersama, dia akan jadi apa? Dia akan jadi logo Yamaha. Kenapa logo Yamaha guna tuning fork? Jom kita tengok. Jadi kalau anda pakai motor Yamaha atau enjin bot Yamaha, apa kena mengena enjin bot tu dengan tuning fork ni? Cuba anda tengok dua logo ni. Apa perbezaan dia? Dua-dua ni logo Yamaha. Yang atas ni anda perasan tak? Tuning fork dia duduk dalam bulatan. Yang dekat bawah ni, tuning fork dia punya pemegang tu bersentuh dengan bulatan. Lepas tu yang dekat atas ni, M dia tu terangkat sikit. Tapi yang bawah ni, M dia sebaris je dekat tapak tu. Jadi kalau anda belum tahu, yang atas ni adalah logo untuk Yamaha Corporation yang buat muzik tu. Dan yang bawah ni adalah Yamaha Motor yang buat motor Waisuku tu. Tapi apa sebenarnya yang berlaku ni? Diorang bergaduh ke? Macam mana ada company yang boleh buat grand piano, boleh juga buat motor. Siap race dekat MotoGP lagi. Okey, jom kita tengok. Yamaha ni sebenarnya ditubuhkan lebih seabad yang lalu oleh Torakusu Yamaha pada tahun 1887. Sebelum mengasaskan Yamaha ni, Torakusu ni dia seorang watchmaker. Maksudnya dia buat dan repair jam dan dia juga seorang technician yang membaiki medical equipment. Kemudian satu hari tu dia dipanggil untuk membaiki sebuah organ dekat satu sekolah rendah ni. Organ ni bukan maksud saya macam jantung ke, paru-paru ke. Tapi organ ni adalah sejenis alat muzik yang macam piano. Lebih spesifik lagi, reed organ. Sebab organ ni dia ada banyak jenis. Jadi Yamaha ni sambil dia baiki organ tu, sambil dia rasa yang dia boleh produce organ yang lebih baik sebenarnya. Tapi organ yang Yamaha buat ni asalnya kena kutuk teruk lah sebab tuning bunyi dia tu tak betul. Jadi dia pun tak puas hati dan mula belajar music teori dan cara nak tuning music instrument ni dengan betul. Dan selepas bertahun-tahun struggle nak tune benda ni, barulah organ tu dapat disiapkan. Jadi kesusahan dia nak tune organ ni lah yang menyebabkan logo Yamaha dari dulu sampai sekarang memang ada tuning fork ni. Tapi pelik kan, Yamaha sendiri dah belajar music teori dan buat alat-alat muzik. So macam mana pula dia boleh buat motor ni? Sabar dulu, jom kita sambung lagi perjalanan syarikat Yamaha ni. Jadi syarikat yang ditubuhkan Yamaha ni memang makin lama makin besar lah dan menjadi syarikat utama pembuatan alat-alat muzik. In fact, syarikat ni bukannya nama dia Yamaha, tapi nama asal dia adalah Nippon Gakki yang bermaksud Japan Musical Instrument Company. Dan company ni memang sangat fokus untuk sentiasa meningkatkan kualiti alat-alat muzik dia. Kalau organ yang Yamaha buat ni memang terkenal lah dengan organ yang paling berkualiti. Lepas tu dia buat lagi banyak instrumen muzik yang lain, contohnya macam piano dan macam-macam lagi. Untuk syarikat ni kekal kompetitif, memang diorang punya woodworking, lepas tu segala bahan yang dia guna, acoustic design memang different level sebab dia nakkan bunyi yang perfect. Bunyi ni kan asalnya datang dari vibration. Jadi diorang bereksperimen lah dengan kayu yang berbeza, alloy yang berbeza untuk buat strings. Lepas tu kena buat eksperimen lagi untuk buat resonance chambers yang bentuk macam mana paling best bunyi dia dan macam-macam lagi. Maknanya syarikat ni punya wealth of knowledge dari segi manufacturing, craftsmanship, even metallurgy pun memang sangat banyak. Dan tengah-tengah Yamaha syok berbisnes ni, tiba-tiba berlaku Perang Dunia Kedua. Masa perang ni, semua syarikat yang ada apa-apa kepakaran akan dapat arahan dari government untuk membantu, especially untuk buat kapal terbang. Memandangkan Yamaha ada kepakaran untuk manufacture benda-benda yang precision yang tinggi ni, maka company ni diarahkan untuk buat propeller kapal terbang. Tak kira lah propeller besi ke, propeller kayu ke, semua dia kena buat. Jadi segala kepakaran untuk buat alat muzik yang berkualiti tinggi ni digunakan untuk buat propeller kapal terbang. Lepas tu anda tahulah apa yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki kan. Memang sangat ramai yang mati dan Jepun masa tu sangat teruk lah kesan dari peperangan. Jadi bila orang struggle lepas perang macam ni, siapa pula yang nak beli piano mahal-mahal kan? Jadi syarikat Yamaha ni memang confuse habis lah. Nak buat propeller, musim perang dah tamat. Tapi nak buat piano, tak ada demand. Jadi nak buat apa ni?
Sebab kalau dia tak produce apa-apa, boleh tutup terus syarikat ni. Pada waktu tu, Presiden Nippon Gaki iaitu Genichi Kawakami, bila dia tengok kilang ni masih ada lagi mesin-mesin untuk buat propeller, engineer yang hebat-hebat pun masih ada, dan dia dah tengok engineer ni yang dulu buat alat muzik, lepas tu boleh je buat propeller, maka of course lah diorang boleh juga buat benda lain. Jadi Genichi ni dia hantar engineer-engineer tadi untuk pergi ke seluruh dunia untuk study pasal enjin. Dan bila tim dia ni balik, mereka ada satu idea iaitu untuk buat motosikal. Memang pada waktu lepas perang tu, Jepun sangat desperate untuk sejenis mode transportation yang efisien tapi tidaklah terlalu mahal. Jadi Kawakami ni pun last kali dia belasah je lah, jom kita buat motosikal. Of course, mesti ada yang skeptical, boleh ke syarikat yang buat musical instrument tiba-tiba nak buat motosikal? Tapi dia jalan terus je lah dan akhirnya come up dengan prototype motosikal pertama mereka iaitu YA1 pada tahun 1955. Motor ni kalau anda nak tahu, dia adalah motor 125cc single cylinder. Dan bukan setakat dia jual motor ni, tapi siap masuk racing lagi. Lepas tu menang pula racing tu. Tak pasal-pasal, sekarang orang ramai mengenali Yamaha sebagai pembuat motosikal dan bukan lagi pembuat alat muzik. Demand untuk motosikal pula zaman perang ni memang kau-kau demand dia. Maka serta-merta jualan motosikal Yamaha menjadi lebih banyak pula dari jualan alat muzik. Tapi kepakaran dia buat alat muzik tu masih ada dan tak ada syarikat yang boleh lawan dia lagi. Jadi kalau nak buang terus division yang buat alat muzik tu pun, nak fokus pada buat motor pun, rugi juga. Pada waktu ni, sekitar tahun 1955, sekali lagi Genichi Kawakami buat kerja gila iaitu dia pisahkan terus division yang buat motosikal dan division yang buat alat muzik. Yang mana division baru ni dijadikan entiti yang lain terus dan diberi nama Yamaha Motor. Yang buat alat muzik asalnya tadi, nama dia Yamaha Corporation. Kiranya Yamaha ni sekarang, dia bukanlah satu company yang buat dua benda berbeza. Tapi dia sebenarnya adalah dua company yang berbeza yang seolah-olah share dia punya values and aspiration. Jadi yang buat alat muzik tu terus berkembang lagi lah dengan pelbagai alat muzik. Dia buat synthesizer lah, dia buat sekolah muzik dan macam-macam lagi. Kiranya kalau sebut pasal industri muzik, orang akan ingat Yamaha dulu. Tak kira alat tu untuk personal atau profesional. Yang buat motor pula, dia bukan setakat buat motor kapcai tu. Dia buat juga superbike yang sampai masuk MotoGP. Dulu enjin 2 stroke pun dia conquer market tu. Enjin 4 stroke pun dia conquer juga. Anda perasan kan, kalau enjin tu lebih kurang cc dia, motor kapcai Yamaha mahal sikit dari motor kompetitor. Ini menunjukkan demand yang tinggi untuk jenama motor ni. Lepas tu, bukan setakat motosikal lah, barang-barang marine pun dia buat sekali. Paling orang Malaysia biasa sekali adalah enjin boat. Sebenarnya boat pun dia buat, ATV dia buat, snowmobiles dia buat, robot entah macam-macam jenis robot pun dia buat, kayu golf pun dia orang buat. Memang lain macam. Tapi walaupun kedua-dua syarikat ni sekarang adalah dua entiti yang berbeza, disebabkan asal-usul dia adalah company yang sama. Kadang-kadang bila kedua-dua Yamaha Corporation yang buat muzik dengan Yamaha Motor yang buat enjin ni bekerjasama, memang produk dia jadi gila-gila. Contohnya pada tahun 60-an dulu, tahun 67 kalau tak silap, diorang bekerjasama untuk membina enjin Flat 6 untuk kereta Toyota 2000 GT. Sejak dari itu, antara enjin legend yang diorang buat adalah enjin Lexus LFA 4.8 liter. Enjin ni enjin V10 tau. Memang bunyi dia pun dah macam bunyi enjin F1. Mungkin sebab diorang mahir dalam akustik, jadi dia boleh tunekan bunyi exhaust tu supaya sedap didengar. Tapi saya yakin kita di Malaysia lebih familiar dengan motosikal Yamaha berbanding dengan piano Yamaha. Kalau di sekolah rendah, mungkin cikgu suruh beli apa benda flute ke apa namanya tu. Itu ada yang brand Yamaha tapi mahal sikit. Most likely orang akan associatekan brand Yamaha dengan motor dan engine boat. Tiba-tiba pergi mall nampak Yamaha School of Music tu, barulah pelik. Ini Yamaha yang sama ke atau Yamaha yang lain? Sebab memang tak ada kena-mengena motosikal dengan piano. Dari segi saiz syarikat, memang sebenarnya Yamaha Motor sekarang ni jauh lebih besar dari Yamaha Corporation.
Annual revenue Yamaha Motor ni dilaporkan ada dalam 4 ke 5 kali ganda dari Yamaha Corporation. Jadi sebenarnya tindakan Genichi Kawakami selepas perang dulu untuk guna aset Yamaha untuk buat motor ni adalah satu tindakan yang tepat. Bukan saja decision dia telah menyelamatkan Yamaha masa tu, tapi membolehkan Yamaha ni ada revenue lain pula dan lebih besar pun dari syarikat Yamaha yang asal. Jadi kalau orang tanya anda, Yamaha yang buat alat muzik tu dengan Yamaha yang buat motor Waisuku tu syarikat yang sama ataupun tidak, anda dah boleh jawab ke belum?